Disebabkan benda ni lah, korang patah balik bengkel berpuluh-puluh kali. Ini punca dia. So apa benda ni bang? Tunjuk benda yang kita orang tak tahu. Inilah aku nak explain kat korang. So kat depan aku sekarang ni, ini adalah Mechatronic. Mechatronic ni untuk model Volkswagen. Volkswagen apa? Volkswagen yang menggunakan dry clutch gearbox lah. Dry clutch gearbox tu macam contoh model Golf 1.4, Polo 1.4. Basically sebenarnya aku nak bagi korang senang faham, gearbox Volkswagen, gearbox DSG korang tu, dia gearbox manual tau sebenarnya. Yang mengautomatikkan dia tu, benda ni lah. Geng-geng Volkswagen dia akan cakap, kereta saya ni kadang-kadang tak boleh masuk gear lah kan, masuk D kosong lah, masuk R kosong lah kan. Boleh jadi puncanya daripada benda ni. So untuk Volkswagen ni pun ada berbeza lah dia punya model untuk Mechatronic ni. Ni 1.4 punya lah. Basically yang dry clutch punya dia duduk dekat luar dan dia ada minyak hidrolik dia yang korang kena servis. Untuk wet clutch pula dia tak duduk luar, dia duduk dalam gearbox. Maksudnya dia bercampur sekali dengan minyak gearbox. So rupa dia pun lain. Rupa dia untuk wet clutch dengan dry clutch ni lain. Cara servis pun lain. Kenapa aku cakap benda ni korang akan pergi balik bengkel banyak kali bila dia rosak? Sebenarnya kes yang patah balik bengkel ni selalunya disebabkan diorang pakai benda ni yang bukan original dan puluh-puluh ribu juga habis. That's why kita recommend untuk Mechatronic ni, kalau dia rosak kita recommend tukar yang baru, original terus. Maksimum korang boleh pakai 5 ke 8 tahun. Korang kena jaga dia punya servis. So dekat sini aku nak cakap untuk geng-geng Volkswagen kat luar sana, kalau korang pakai Volkswagen, korang dah tahu benda ni kena servis, datang workshop, buatlah servis. Alang-alang tu buat checking terus, tengok keadaan Mechatronic ni macam mana kan. Kat mana nak buat checking gearbox DSG ni ataupun apa-apa jenis gearbox, boleh hubungi kami Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam.